Perbincangan ini dibawa khas oleh QSR Brands Malaysia Holding Berhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penonton My Halal. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri My Halal yang akan kita bawakan pelbagai topik untuk kita kupas mengenai isu semasa halal di Malaysia. Dan kepada semua penonton, diharapkan semuanya sihat-sihat sahaja untuk kita terus setia dalam My Halal pada malam ini. Baiklah, kelulusan atau pengiktirafan halal menjadi satu perkara yang dititik beratkan oleh pengguna dan juga para industri untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Dan fokus halal kini tidak lagi terhad kepada makanan ataupun sebagainya, tetapi telah pun pergi kepada industri peranti perubatan. Jadi pada malam ini kita akan bawakan satu tajuk yang berkaitan dengan peranti perubatan. Dan sebelum itu, seperti biasa, program My Halal ini dibawakan oleh QSR Brands Malaysia Holding Berhad, syarikat yang mengeluarkan produk seperti KFC, Pizza Hut, Ayam Mas dan produk Jenama Life. Dan tanpa Hani membuang masa, Hani sudah melihat panel jemputan bersedia dengan rakan tugas untuk kita membawakan tajuk peranti perubatan, mengapa perlu halal. Silakan Azrin. Baik, terima kasih Hanim. Wow, Hanim telah kembali ya. Kan? Baik, lama tak dengar suara Hanim ya. Jadi malam ni bergandingan dengan Hanim untuk peranti perubatan halal, yang mana disebutkan kenapa perlu halal. Biasanya bila kita dengar tentang perubatan, memang kita dalam fikiran kita terbayang satu bentuk iaitu disebut sebagai ubat yang kita makan, yang kita sapu ya, yang kita guna untuk mengubati sakit kita. Tapi sebenarnya apa pula yang dimaksudkan dengan peranti perubatan? Jadi malam ini itu yang kita cuba bawakan kepada penonton-penonton untuk membuka minda kita, dapatkan kefahaman pada malam ini. Baik, saya ingatkan juga kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mana tak berkesempatan pada malam ini untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook TV JAKIM. Sama-sama kita sebarkan, semoga semuanya beroleh manfaat. Sebelum saya maklumkan kepada anda siapakah bintang ilmuwan pada malam ini, jadi jom kita saksikan terlebih dahulu kapsul animasi halal. Jom. Ni boleh, yang ni pun boleh. Kak Ina, banyaknya beli ubat. Nak balik kampung, senang bawa siap-siap. Cuaca sekarang ni, macam-macam penyakit dibawanya. Bukan setakat penyakit, ubat sekarang ni pun dah macam-macam jenamanya. Itulah kan, betul tu. Kita kena bijak, bukan setakat KKM je. Ubat ni pun kenalah disahkan halal oleh JAKIM atau JAIN. Mama, je dah pergi bayar. Yelah, okey, jom. Baik, itu tadi perkongsian dan juga peringatan pada kita yang mana untuk memilih ubat ataupun nak membeli ubat untuk diguna pakai, pastikan dapat kelulusan dari pihak yang berwajib. Baik, seperti saya maklumkan tadi, kita nak bawakan dua panel pada malam ini. Yang pertama, kita akan bersama dengan di sebelah saya pada malam ini, yakni Puan Salbiah binti Yaakob selaku pengarah bahagian dasar hubungan antarabangsa dan fasiliti Industri Medical Device Authority Malaysia ataupun MDA. Ya, selamat datang ke studio Puan. Puan Salbiah dari MDA ya. Dan kita bersama dengan panel yang kedua di sebelah sana bersama dengan Encik Muhammad Fakarudin bin Mas'ud, iaitu Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pengesahan Halal Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Juga bersama dengan kita. Apa khabar Tuan? Baik. Alhamdulillah. Malam ni dua ni kita bawakan untuk dapatkan
pencerahan berkenaan dengan peranti perubatan, mengapa perlu halal. Okeylah, untuk permulaan ni kan mesti penonton-penonton pun dah ternanti-nanti dan tertanya-tanya sebenarnya nak fahamkan apa itu peranti perubatan. Baik, kita pergi pada Puan dulu boleh? Untuk soalan pertama lah untuk permulaan ini. Jadi kita nak tanyalah kan, untuk permulaan ni apa sebenarnya peranan MDA dalam ekosistem persijilan halal di Malaysia? Mungkin boleh kongsikan secara ringkas Puan, silakan. Terima kasih atas soalan itu. Pertama sekali, Assalamualaikum dan terima kasih kepada pihak My Halal atas jemputan kepada pihak berkuasa peranti perubatan lah, ataupun kami lebih dikenali sebagai MDA, Medical Device Authority. Okay? Jadi kalau kita cakap pasal medical device ataupun Medical Device Authority ni, kita memang kawal selia peranti perubatan. Dan konsep halal ni memang sebenarnya dalam perundangan peranti perubatan itu sendiri memang tak ada. Okay? Bila halal medical device tu diutarakan kepada kami, barulah kita masuk dalam ekosistem tersebut lah. Okay? Ekosistem halal ni memang dulu kita cuma tengok kepada makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. Ya? Dan peranti perubatan ni adalah baru. Ya? Undang-undang peranti perubatan ni pun hanya berada di Malaysia pada tahun 2013. Ya, digazetkanlah Akta 737. Okay, jadi kami mengawal selia peranti perubatan tu dari aspek keselamatan dan prestasi, safety and performance. Okay, jadi bila kita kata halal, macam mana peranti perubatan dari aspek safety dan performance dikaitkan dengan halal ya. Dari situlah kita memberi banyak input pengajaran kepada JAKIM lah sebenarnya, yang badan kawal selia yang betul berkenaan halal ya, bukan Medical Device Authority. Walaupun kita kata ia adalah halal medical device tapi sebenarnya pihak berkuasa yang sebetulnya memang adalah JAKIM lah. Baik, okey. Maknanya MDA ini di bahagian nak melihat pada keselamatan dan juga performance kata doktor tadi, kata Puan tadi, dan juga JAKIM bahagian persijilan halal tu lah kan. Baik, kita pergi pula pada Tuan Fakhruddin ya, yang mana baru-baru ni dah diwar-warkan, yang mana pekeliling sudah pun keluar berkenaan dengan persijilan halal untuk peranti perubatan. Betul betul Tuan Betul. Dah keluar lebih kurang dalam 1 April macam itu. Okey, baru lagi, dan maknanya peranti perubatan ni dah boleh diberikan sijil halal. Jadi untuk kita fahami dengan lebih lanjut, mungkin kita nak tanya kepada Tuan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan produk halal medical device. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton My Halal, Hadirin, Anim dan Puan Sabia. Alhamdulillah, berkaitan dengan peranti perubatan, tadi Puan Sabia pun ada menerangkan tentang orang kata peranti perubatan dan apa yang kata peranti perubatan halal. Jadi kalau ikutkan, alhamdulillah tadi dah masukkan tadi ke 1 April kita dah bermula orang kata kita memberikan persijilan pada peranti perubatan. Sebab sebelum ini pun kita banyak mengeluarkan ataupun beri persijilan kepada skim-skim lain, contohnya makanan, minuman, produk farmaseutical, logistik dan sebagainya. Maknanya baru lagi. Baru. Jadi di situ ada keperluan di mana terutamanya dari segi pengguna yang mula bertanya tentang peranti-peranti perubatan yang digunakan tu adakah orang kata memenuhi keperluan syarat ataupun tidak. Dan ini juga termasuk pada pengeluar-pengeluar peranti perubatan. Mereka mendapati terdapatnya permintaan pengguna terutamanya di negara-negara yang ramai Muslim. Contohnya di Indonesia, contoh di negara Timur Tengah. Jadi mereka bertanya, jadi kalau misal kata ubat-ubatan ada persijilan, mengapa tidak ada peranti perubatan? Bila cakap peranti perubatan, nanti Puan Sabia akan mungkin terangkan lebih lanjut. Contoh orang kata dari segi macam saca ataupun benang untuk jahitan, orang kata kalau
terluka dan sebagainya. Jadi ada yang benar-benar ini dibuat estetik contohnya, ataupun ada yang terus ada daripada sumber haiwan. Jadi di situ terdapatnya satu keperluan di mana sebagai pengguna Muslim, dia rasa kalau dia ada pilihan, saya nak pilih yang mana. Dan benar halal ke benar tak halal? Betul, contoh. Dan sebelum katakan itu lebih detail, kalau misalkan yang keadaan dah ada sekarang, contohnya eye drop, mana pelembab mata, ataupun floss gigi, itu termasuk dalam peranti perubatan halal yang kita pernah bagi pensijilan. Azrin. Ya. Timbul idea nak tanya Ustaz. Sebab tadi katakan halal untuk peranti perubatan ini pada 2019, betul? Jadi mengapa JAKIM mungkin baru nak keluarkan perkara ini? Adakah sebelum ini kenapa tidak diwar-warkan ataupun bagaimana sebenarnya? Sebab kalau nak katakan pasal perubatan ini dah lama, terlalu lama. Mungkin sebab perkara ini terlalu baru untuk kita nak didedahkan dengan peranti perubatan ini. Tuan Fakarudin. Soalan untuk? Okey. Tuan Fakarudin untuk JAKIM. Terima kasih. Itu soalan yang baiklah. Mungkin kalau kita tengok bila kita ingin membuat pensijilan, kita akan merujuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi dokumen utama yang kita rujuk adalah untuk medical device halal ni adalah TMS 2636 2019. Jadi ada yang tanya 2019 kenapa lama sangat, baru 2022 baru, bukan sebab PKP lah. Tapi disebabkan apabila sesuatu dokumen yang dibangunkan ataupun standard yang dibangunkan tu, kita memerlukan masa untuk kita implementasi. Bermaksud di sini bukan hanya dari segi pihak macam autoriti macam kami di JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri, termasuk juga industri nak memahami keperluan. Bila dia ada perundangan ataupun peraturan, dia kena ikut. Jadi boleh ikut ataupun tidak. Dari segi pengguna pun mereka boleh terima ataupun tidak. Dari segi kami, dari segi autoriti, kita haruslah memahami dari segi keperluan bersama dengan MDA agensi, Medical Device Agency, untuk lihat yang mana kami, sebab apa autoriti ada, jadi macam mana kami nak seiringan. Jadi perkara itu dia akan mengambil sedikit masa, dan apabila ketiga-tiga pihak tadi dah bersedia, alhamdulillah pada 1 April kami lancarkan, kita dah buka dan boleh mohon. Itulah antara sebabnya. Baik. Sebenarnya pun kita faham bila mana disebut tadi macam Hanim kata tadi lah, sebelum ni tak ada permintaan. Tak ada permintaan. Jadi ada sebab kenapa baru diperkenalkan dan juga baru diwar-warkan berkeliling berkenaan dengan pensijilan halal untuk peranti perubatan. Itu satu ilmu baru pada malam ini. Dan kita nak kembali kepada Puan Salvia. Memang daripada awal tadi kita sebut berkenaan dengan peranti perubatan ataupun disebut sebagai produk medical device. Jadi biasanya kalau kita dengar tentang perkataan medical, memang macam saya kata kat awal tadi, dia akan terfikir tentang ubat dan ubat. Tapi berkenaan dengan peranti perubatan ini, jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan peranti perubatan ini? Mungkin boleh terangkan secara ringkas kepada penonton. Silakan. Okey, medical device ni term medical device ni adalah satu terma antarabangsa lah. Okey, jadi daripada terma berkenaan tu, barulah kita translatekan dia menjadi peranti perubatan. Dulu perkataan peranti perubatan ni adalah sangat asing lah. Memang rasanya tak ada orang gunakan. Dulu kalau orang panggil tu macam alat-alat perubatan, macam tu. Jadi kalau mengikut pengiktirafan ataupun definisi antarabangsa tu, peranti perubatan ni adalah apa-apa alat, peralatan, perkakasan, sama ada dibuat daripada material seperti besi, kayu, apa-apa pun, kadang-kadang kita tak nampak pun peranti perubatan tu, seperti software, sometimes dia adalah peranti perubatan. Adakah peranti perubatan tu hanya pada elektronik? Tidak, ada peranti perubatan. Contoh kita punya wheelchair. Itu ada yang elektronik, ada yang bukan. Jadi yang bukan tu pun adalah peranti perubatan. Macam tongkat yang kita gunakan untuk orang yang tak boleh jalan. Kaki 4 ke kaki 1? Kaki 4 ke kaki 6 pun boleh. Itu semua adalah peranti perubatan. Cuma peranti perubatan ni dia ada kelas-kelas tertentu. Kalau yang kurang risikonya adalah kelas A, kita panggil. Jadi dia punya keperluan untuk mendapatkan pendaftaran tu adalah kurang lah. Okay? Jadi
macam peranti perubatan seperti implan implan yang ditanam di dalam badan untuk katalah seumur hidup sakit berkenaan. Jadi dia punya risiko tu untuk apa-apa kecederaan ataupun mungkin kematian adalah sangat tinggi Jadi keperluan kepada peranti perubatan kelas ini adalah sangat tinggi. Jadi dia adalah kelas D kita panggil, dan produk ni perlu melalui satu penilaian pematuhan yang sangat sukarlah, sangat banyaklah. Okey, jadi nanti bila peranti perubatan ini sudah melalui penilaian tersebut barulah kita boleh katakan peranti perubatan yang dah berdaftar ni adalah selamat dan adalah berkesan selari dengan apa yang telah diisytiharkan ataupun yang telah dimasukkan ataupun diniatkan oleh pihak pembuat. Baik, Puan Sabiah, jadi saya dapat faham dan penonton-penonton pun mungkin dapat faham sesuatu yang mana peranti perubatan ni ia adalah satu peralatan ataupun perkakas-perkakas yang digunakan untuk dalam proses perubatan juga. Betul selain daripada yang kita nampak ataupun tak nampak, itu adalah peranti perubatan. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama My Halal untuk perbincangan seterusnya. KFC Jimat Siang, Isnin hingga Khamis dari 12.30 hari hingga 2 petang. Combo KFC serendah RM7.99. Masa untuk pesan dan layan. Barulah sedap hingga menjilat jari. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1443 Hijrah bersamaan tahun 2022 Masihi dibawakan secara langsung dari Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor, Johor Bahru pada 12 Jun hingga 17 Jun 2022. Jam 8.45 malam di TV1. Orang ramai dijemput hadir. Untuk menjaga keharmonian yang berada di Melaka, maka sudah pasti yang diajar oleh Islam. Tidak ada paksaan, la ikrah fid din. Dalam urusan agama tidak ada paksaan untuk orang tadi memeluk Islam. Baik, kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan pada malam ini berkenaan dengan peranti perubatan, mengapa perlu halal. Macam saya ada kongsi bukan kongsi, saya bersembang dengan Puan juga tadi berkenaan dengan kenapa perlunya persijilan halal. Kenapa sebelum ni tak ada? Kenapa baru diperkenalkan? Macam tadi pun Tuan Fakhruddin pun ada sebut, baru diperkenalkan 1 April sudah pun diwar-warkan. Kenapa baru? Kenapa tak dulu, lama dulu kan? Kenapa dulu senyap tapi sekarang sudah pun diperkenalkan? Mungkin ada sebab. Nanti kita akan bincang lagi dengan lebih lanjut berkenaan dengan perihal itu. Tapi sebelum kita teruskan, Hanim, mungkin ada soalan. Ada soalan untuk Tuan Fakhruddin. Ada soalan panas daripada belah sini sebenarnya. Dia rasa belah kanan tu panas. Baik, Tuan Fakhruddin, kita akan cakap mengenai pensijilan halal untuk medical device. Jadi macam mana boleh timbul idea? Adakah kerana mungkin ada isu-isu yang berkaitan dengan medical device kerana kita lihat medical device ini seperti jarum contohnya. Baik. Macam ada nampak yang rasa was-was kepada jarum yang kita gunakan itu, Tuan Fakhruddin? Terima kasih, Hanim. Berkaitan dengan bukanlah timbulnya idea, sebab bila kita nak buat suatu skim ni, dia ada perancangan dan juga kajian yang teliti lah. Satu, haruslah bila kita nak buka tu dia ada impact. Impact tu kepada pengguna Muslim khususnya, industri dan juga ekonomi negara. Jadi banyak perkara. Jadi antaranya kenapa peranti perubatan ni kita perlukan pensijilan. Sebab apa? Konsep halal peranti perubatan ni bukan hanya dari segi bahan mentah itu saja, termasuk juga daripada pemprosesan, macam mana dia simpan, labeling dan sebagainya, termasuk juga dengan label, dengan logistik. Dan seperti yang Puan Sabiah maklumkan tadi, bila penghasilan peranti perubatan dia ada bersumberkan haiwan, ada bersumberkan semula jadi,
ataupun dari segi genetik modified organik, contoh, ataupun dari segi apa-apa bahan yang boleh orang kata menyalahi dari segi keperluan masyarakat. Contohnya, baru-baru ini ada juga perkongsian pengeluar medical device. Dia adalah penyedia, kita bagi bone grafik lah. Maknanya dia pengganti tulang sintetik. Betul. Isu dia dalam contohnya ini cara umum yang berlaku sekarang untuk implan gigi. Dia ada pengganti, dia ada untuk kena masukkan tulang. Kebiasaannya apa yang berlaku, kita dapati mereka ceritakan dia menggunakan bahan bersumberkan haiwan iaitu babi. Jadi benda ni implan, yalah, kalau orang tak tahu ataupun sebagai pengamal perubatan mungkin dia boleh bagi saja, mungkin masa tu tak ada pilihan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan MDA sendiri dan ada timbul pengeluar yang memang lokal Malaysia mengeluarkan satu kita synthetic bone. Dia buat daripada batu kapur yang berfungsi sama keperluan tadi yang digunakan untuk implemen gigi lah. Jadi implan bila begitu, kita sebagai pengguna Islam, kita ada pilihan. Berbanding kita dah tahu benda tu digunakan daripada sumber yang haram tadi, kenapa kita tak ada? Itu sebenarnya hasrat autoriti halal untuk kita memberi satu pilihan kepada pengguna, dan bukan hanya pengguna, termasuk pengamal perubatan. Mungkin selama ni mereka tak tahu, sekarang ada. Sama dengan pharmaceutical sebelum ini. Dan itulah yang kami perjuangkanlah. Jadi termasuk juga apabila adanya halal ini, industri Malaysia yang membuat produk medical device akan dapat lebih bersaing berbanding dengan industri-industri yang besar. Kita tahu industri-industri besar di luar negara yang mempunyai dana yang lebih, dan selama ini mereka tak heran pun orang beli je. Tapi dengan adanya ini satu advantage kepada industri-industri, terutama industri yang dari Malaysia sendiri ataupun Muslim, yang untuk membangunkan produk medical device halal. Itu contohlah. Daripada jawapan Tuan Fakhrudin tadi, Hanim, saya dapat jawapan kat situ. Dia sebenarnya bukan timbul idea, tetapi sebenarnya timbul masalah. Timbul masalah. Permintaan daripada pengguna dan juga orang ramai pun memikirkan, dia kata, nak masukkan gigi ni takkan nak betul-betul. Saya pun terkejut sebenarnya. Saya terkejut tadi. Masa Hanim jawab tadi, tulang apa tadi? Tulang sintetik. Tulang sintetik. Saya ingat dekat kaki. Apa buat dekat gigi, tuan-tuan. Tu dia. Baik, okey. Jadi tak apa, kita letak ke tepi dulu, kita kembali reda, jangan stres sangat ya. Baik, untuk peranti perubatan tadi kita dah dapat jawapan, timbul bukan idea tetapi timbul masalah. Baik. Setelah dapat pengiktirafan ataupun perkeliling daripada JAKIM, boleh beri pengiktirafan halal kepada peranti perubatan. Apa perkembangan yang berlaku kepada produk medical device? Silakan. Okey, sebenarnya pada tahun inilah pihak industri peranti perubatan ni telah diberikan banyak program-program kesedaran, engagement lah, consultation berkenaan halal medical device ni. Jadi dari pihak industri, mereka sebenarnya sudah menerima lah adanya pensijilan halal medical device. Ya, kerana dia punya timeline daripada kita menerima permohonan untuk sesuatu produk medical device itu untuk dihalalkan. Okey. Daripada tahun 2016 lagi permintaan untuk peranti perubatan halal ni kita dah terima. Dah lama. Ya, masa tu memang kita terima banyak bantahan lah daripada pihak industri terutamanya. Dari pihak pengguna, mereka pun sebenarnya 50-50. tak aware pun. Tak kisah pun. Tak tahu pun kan. Jadi yang melompat tu adalah pihak industri, ya, dan juga pihak kerajaan pun juga. Ya, mereka pun tanya MBA, sebab bila kita kata peranti perubatan, semua akan datang kepada MBA. Okey, jadi walaupun dia kata halal kan, tapi dia datang ke MBA. Jadi MBA banyaklah sekali dengan JAKIM, sekali dengan pihak Jabatan Standard, sebab standard tu dibangunkan di bawah Jabatan Standard Malaysia lah. Okey, jadi kita ada satu jawatan kuasa, ya, yang kita libatkan sekali pihak-pihak yang berkepentingan ni lah, seperti pihak industri, industri association lah, dan pihak-pihak daripada MITI, MIDA, semua kita akan kita libatkan untuk sama-sama bangunkan requirement tersebut. Jadi bila pihak JAKIM bersedia, ya, untuk melancarkan skim ni, semua pihak-pihak ini mereka sudah
tahu apa yang akan datang. Okey, jadi mereka pun okeylah semua dah bersedialah untuk menerimalah pensijilan tersebut. Maknanya istilah ataupun orang kata apa, cakna tentang peranti perubatan ni 2013 tadi 2013 dan permintaan ni mula 2016. Maknanya bila mana bekerjasama dengan JAKIM tu bermula daripada 2016. Ya, betul. Oh, 2016. 2013 tu belum lagi, tak kenal lagi Ustaz Fakhrudin. Belum. Baik, Azrin, ada soalan. Maksudnya adakah bila dilaksanakan pensijilan halal ini diwajibkan kepada seluruh hospital atau bagaimana Puan Salbias? Kira wajib tu memang tak wajib. Okey, ini adalah keputusan, maksudnya keputusan ke atas bisnes ataupun perniagaan tersebut. Okey, kalau syarikat fikir ada advantage, okey, ada demand, ya, mereka boleh memilih untuk mensijilkan halal produk mereka, tapi tiada paksaan. Okey, tidak mandatory. Tiada dalam undang-undang, tiada dalam keperluan dari KKM untuk keperluan sesuatu peranti perubatan itu mestilah halal, ya. Tiada. Ini adalah semua voluntary. Kita berdasarkan competition, ya. Competition mungkin syarikat berkenaan berminat, ya, untuk memasarkan produk itu di sesuatu negara yang ada demand untuk peranti perubatan halal, ya. Tapi tak semua peranti perubatan itu boleh disijilkan halal. Ya. Jadi berdasarkan pertimbangan dari aspek kos, dari aspek kompetensi pekerja-pekerja yang bekerja di dalam syarikat tersebut, ya, adanya resources untuk menghalal atau mensijilkan go for pensijilan tersebut, dan dia boleh membuat keputusan untuk mendapat pensijilan tu. Okey, tapi kalau tak nak, saya faham yang itu. Saya dapat apa yang cuba Puan sampaikan. Maknanya Tuan dan juga Puan Salbia, tak semestinya produk tu dia kata, ya, aku nak dapatkan sijil halal lah, ni produk ni. Adakah tak semestinya bila dia bawa tu dapat sijil halal? Tengok kepada keperluan, permintaan, dan juga ada tak keperluan kalau nak ada sijil halal pada benda tersebut. Betul, ya? Betul. Baik, okey. Jadi mesti penonton-penonton pun nak tahu juga sebenarnya apa contoh-contoh produk medical device yang perlu kepada pensijilan halal. Saya tak bagi tahu sekarang. Nanti lepas iklan berehat seketika, kita akan bagi tahu kepada anda contoh-contohnya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama My Halal untuk ikuti perbincangannya. Rehat seketika. KFC Jimat Siang, Isnin hingga Khamis dari 12.30 hari hingga 2 petang. Combo KFC serendah RM7.99. Masa untuk pesan dan layan, barulah sedap hingga menjilat jari. Program dokumentari terbaik buat anda di TV1. Semua ini dan banyak lagi untuk anda, mewarnaimu hanya di TV1. Tabung haji bersedia bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama menyantuni tuan-tuan dan puan-puan sebagai tetamu Allah pada tahun ini. Teruskan doa, semoga Allah mempermudahkan segala urusan-urusan kita dari sekarang, semasa di Tanah Suci, dan insya-Allah kita kembali sebagai orang yang lebih baik, lebih soleh dan muslih untuk membantu juga masyarakat sekelilingnya. Mewarnaimu hanya di TV1.
Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam My Halal dengan tajuk Peranti Perubatan Mengapa Perlu Halal. Jadi sebelum kita nak lebih kepada kupasan yang lebih lanjut, kita akan bersama dalam segmen Semak Sebelum Sebar, status halal ayam sembelihan. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton? Anda bersama si Irfan dalam segmen Semak Sebelum Sebar. Pihak kami sering menerima pertanyaan dan kemusykilan serta salah faham dari orang ramai berkaitan status halal ayam sembelihan yang berada di pasaran Malaysia. Salah faham ini berlaku kerana kurangnya kefahaman berkenaan realiti pemprosesan ayam di pusat penyembelihan yang menggunakan pelbagai fasiliti moden. Sudah pasti, prosesnya juga berbeza dengan pengeluaran berskala kecil. Jadi, bagi meredakan keraguan orang ramai di luar sana, pihak JAKIM pernah menganjurkan kempen beli ayam berlabel. Persoalan sekarang ini, kenapa perlu pilih ayam dengan label? Pertama, pengguna dapat mengetahui sumber bekalan dan status halal ayam secara terus. Kedua, peniaga tidak dapat menyembunyikan maklumat dan status halal bekalan ayam. Ketiga, pengguna boleh membuat pilihan dengan lebih yakin. Dan yang keempat, pihak pengeluar boleh dipertanggungjawabkan dan diambil tindakan sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Justru, masyarakat dinasihatkan agar berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu info halal yang tidak diketahui status kebenarannya dengan merujuk pihak berautoriti agar tidak terjebak ke dalam dosa fitnah dan salah faham sesama ummah. Untuk mengetahui status halal rumah sembelihan ayam yang mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia, boleh layari Direktori Halal di www.halal.gov.my atau di aplikasi telefon pintar Smart Halal dan Tarifah Halal. Jangan lupa hashtag kita, Yakini Halal Malaysia, Halal Connecting the World dan Semak Sebelum Sebar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, sekarang ni macam-macam keraguan berkenaan dengan status halal ayam sembelihan pun, Hanim. Ada juga keraguan ya, yang belum disembelih, yang dalam video bersama dengan Irfan tadi, yang dah disembelih belakang Hanim. Kita kejap lagi. Baik, okey, kita kembali untuk berasa faham dalam perbincangan kita berkenaan dengan peranti perubatan mengapa perlu halal. Okey, baik. Kita nak kembali kepada Tuan Fakhruddin. Macam tadi saya kata, contoh-contoh dan kategori-kategori produk-produk yang dicadangkan untuk diberikan padanya pengiktirafan ataupun sijil halal dari JAKIM. Mungkin boleh kongsikan sikit, silakan. Baik. Seperti yang Puan Sabiah maklumkan tadi, dia bila cakap peranti perubatan di luas, macam-macam kursi, pesakit dengan tongkat, ambulan termasuk jugalah, tapi luas. Ambulan termasuk juga? Kalau Puan Sabiah ceritakanlah. Ambulan ni? Contohlah. Alat dalam dia. Alat-alat dalam dia, bukanlah kita pesir tu. Tapi maknanya kita dari segi pihak JAKIM dengan pihak Jabatan Kamisi Dalam Negeri, kita telah memperincikan tu jenis masa. Kita memperincikan, kita fokuskan produk-produk yang misal kata terdapat keraguan. Kalau misalnya ada penggunaan bahan mentah, contohnya pemprosesan. Lepas tu kalau misal kata ada produk yang kemungkinan dia ada dua sumber, macam saya cakap tadi, pengganti tulang. Jadi ada yang daripada yang natural, mana daripada sumber haiwan, contoh macam babi tadi, ataupun yang secara sintetik ataupun yang halal. Dan ada juga produk yang juga akan memberikan produk yang bersentuhan secara terus dengan pesakit. Contohnya kalau macam sachet tadi, dia akan dengan kulit, ataupun yang kalau misal kata yang lepas dia ada pembedahan nak tutup dia punya ada sini kain tu, woven tu, itu pun bersentuhan sebab dia ada bertindak balas dengan tubuh badan. Juga peranti perubatan yang sebelum ini yang memang kita telah persijilkan sebelum adanya medical device punya akta. Kita contohnya floss gigi tadi, kita pernah bagi dalam skim barang gunaan, ubat titis mata, ubat yang rawatan untuk lakukan wound wash, lepas tu macam hemodialysis solution yang kita tahu, misal kata orang yang buat hemodialysis dia ada cecair itu, jadi itu pun dah ada kategori dalam bawah medical device dan kita pun memang pernah bagi dan kita teruskan.
Jadi sebenarnya nak cerita yang macam Azrin dengan Anim tadi, dulu tak ada, kita dah bagi, tapi masa tu belum ada lagi term yang kita panggil part of medical device punya ni, tapi kita dah bagi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang lebih cerah, lebih mudah dan kita tahu dan senang nak diterangkan. Itulah kategori-kategori yang buat masa ini kita prioritikan. Kalau nak ikut dengan dulang apa tak adalah, kita fokuskan yang mana keperluan yang saya ceritakan tadi. Maknanya macam Tuan Fakhrudin sebut tadi, dulu dah ada, cuma baru diwawakan, dinaikkan kembali sebab ada permintaan. Sebab macam sama juga disebutkan tadi, kenapa perlu diberikan fisial halal dan dicadangkan kerana ada kritikalnya di situ. Ada permintaan, ada sebab kenapa bersentuhan dengan kulit. Terus macam pembalut tu. Bandage. Bandage. Nak sebut bandage tu. Bandage, ya. Baik. Okey. Kita dah tahu kena dapat sijil halal, kena dapat. Kalau ada permintaan, kena bagi. Baik. Maknanya lepas tu kita nak tahu juga, dia bila ada sijil halal tu ada standard ke ataupun sama saja, ataupun memang satu level saja, ataupun ada grade A, B, C, ataupun bagaimana, ada standardnya? Silakan Puan. Okey, untuk peranti perubatan ni adalah di bawah Akta 737 ya. Maksudnya semua peranti perubatan yang hendak dipasarkan di Malaysia, diimport kan dan diletakkan dalam pasaran, itu mestilah berdaftar dengan MDA lah. Okey, jadi kita sudah semak dari segi keselamatan dan prestasinya. Okey, telah melalui beberapa penilaian pematuhan ya, telah melalui certain testing dan sebagainya. Tapi itu tidak mencukupilah untuk disijilkan sebagai halal. Jadi kita perlu ada satu dokumen tambahan. Okey, apakah keperluan yang perlu ada di tempat pengilangan dan apakah bahan-bahan mentah yang perlu ada ataupun tidak ada pada bahan peranti perubatan yang hendak disijilkan halal. Okey, jadi di situ kita telah bekerjasama ya, seperti yang saya kata tadi, dari Jabatan Standard Malaysia untuk bangunkan Malaysian Standard. Okey, Malaysian Standard ni MS 2636 yang telah satu soalan Cik Pumas. Dia punya proses tu JAKIM dulu ke MDA dulu? Bagus. Soalan tu bagus. Kita telah orang kata clear perkara ini dari segi perundangan. JAKIM hanya menerima permohonan yang telah disahkan ataupun yang telah berdaftar, contoh produk ataupun establishment yang tempat memproses itu yang telah berdaftar, yang telah berlesenkan oleh MDA. Barulah dia layak untuk mohon persijilan. Baik, faham. Maknanya MDA dulu, barulah JAKIM. Mungkin Puan boleh sambung sikit lagi berkenaan dengan tadi. Anim, ada soalan tanya? Kita habiskan Puan dulu. Habiskan Puan dulu. Silakan Puan. Jadi kita ada dokumen dalam bentuk standard. Okey, sebab standard ni dia diterima pakai oleh Malaysia, pihak industri Malaysia dan juga pihak industri luar dari Malaysia. Okey, itu adalah satu dokumen yang diiktiraf. Okey, jadi disebabkan itu memang perlu ada standard Malaysia. Okey, dan standard Malaysia tu kita libatkan pembangunannya dengan semua pihak berkepentingan lah. Okey, kita nak make sure that bila kita kita muktamadkan dan kita publish standard ni, dia boleh diterima pakai dan adalah praktikal ya untuk semua. Okey, apa keperluan yang sedia ada dalam standard-standard halal yang sudah sedia ada, kita consider. Okey, dan apa-apa keperluan tambahan yang berkaitan dengan medical device ya, kita masukkan. Baik, Anim, silakan. Baik, ini soalan kepada Tuan Fakhrudin. Mungkin lebih dekat dengan saya, mungkin soalan lebih banyak kepada Tuan Fakhrudin pada malam ini. Silakan, Anim. Baik, Tuan Fakhrudin. Kita boleh cakap mengenai persijilan halal. Kalau kita tahu makanan ada logo halalnya. So pengguna boleh nampak, okey, ini halal. Bagaimana dengan peranti device? Orang awam nak faham, contoh macam bandage. Nanti nak beli, bandage ni halal ke tak halal? Adakah ada cop halal di bandage? Ada cop halal di bandage atau bagaimana? Baik. Itu soalan-soalan yang baik. Berkaitan dengan orang kata pemaparan logo halal. Jadi kami akan berjaya rapatlah dengan Medical Device Agency. Ada yang contoh yang sebelum ini dan tentang
Pharmaceutical bersama pun kami ada juga orang kata penyelarasan, sebab ada sesuatu produk yang sesuai kita letak logo halal. Ada satu produk tu memang tak sesuai untuk dipaparkan, tapi sebenarnya apabila consumer ataupun pengamal perubatan yang ingin menggunakan produk medical device tu ingin mengesahkan sama ada dia dapat sifat macam dia boleh tunjukkan sijil. Jadi sebab apa kadang-kadang contoh macam tadi pertanyaan needle kan, ataupun jarum, contohlah kalau kita bagi jarum tadi nak letak di mana logonya, contoh kesesuaian. Betul. Jadi contoh ada satu lagi contoh misal kata yang tentang ortopedik yang orang accident kan, yang ada macam aerial besi-besi yang pasang tu, sebab tu besi kita tak tahu kat mana nak kena print kat situ. Jadi maknanya kami akan melihat dari segi kesesuaian dan dari segi perundangan, kesesuaian dari segi orang kata nak dipaparkan di produk tersebut. Jadi ada juga pendedahan oleh JAKIM di Facebook. Yang tu yang seperti yang Azriman mengatakan tadi di laman web kami, ataupun kita akan papar bila dah dapat mana-mana syarikat yang telah mendapat pensijilan, dia akan dipaparkan nama syarikat ataupun kita boleh letak nama produk tersebut dan dia boleh dipaparkan. Jadi itu antara orang kata teknik yang kita nak mengesahkan bahawa produk ini telah disertifikat ataupun tidak. Di portal JAKIM lah. Betul. Okey, baik. Itu jawapannya. Dan memanglah orang kata asam garam bila mana nak buat satu benda ni kan, memang akan ada cabaran ni. Apa-apa pun memang akan ada cabaran. Jadi kita nak tanya dulu dekat Puan Salbiah kan, masa nak merealisasikan peranti perubatan halal ni, ada tak mungkin orang kata desas-desus ataupun orang kata apa benda ni pun nak kena ada halal ke, dia kata ada tak cabaran-cabaran macam itulah mulut-mulut orang? Silakan Puan. Memang ada lah. Memang ada lah, banyak sebenarnya kita dapat bantahan ya. Kenapa nak halal kan? Tak ada dalam akta pun kan. Jadi kita memberikan banyaklah kesedaran, informasi kepada pihak-pihak yang berkenaan lah. Okey, apakah benefit ya? Apakah benefit apa yang kita punya industri tempatan boleh dapat dengan adanya pensijilan halal. Okey, tapi untuk company ataupun syarikat-syarikat luar macam multinational company, sebab medical device ni dia bukan kadang-kadang satu komponen je, dia boleh banyak-banyak komponen. Jadi ada yang dikilankan di banyak negara untuk satu peranti perubatan. Okey, jadi mereka mendapati ianya adalah sangat susah untuk mendapat pensijilan halal, dan mungkin mereka sangat takut sebenarnya sebab adanya competition. Okay, dan kami menerangkan macam peranti perubatan yang berkenaan seperti begini, yang banyak komponen-komponen ni selalunya adalah peranti perubatan yang electrical products kan, produk yang besar-besar ya. So yang produk yang macam ni memang tak perlu dihalalkan ya, tak perlu disijilkan halal ya. Jadi mereka lepas tu sedar hatilah. Jadi okeylah, tak ada masalah. Cuma untuk peranti perubatan yang hendak disijilkan halal tu, local manufacturers tu mungkin ada masalah dari segi untuk mendapatkan information, training, dari segi kos ya, untuk dapatkan sijil tu. Jadi mereka pun kadang-kadang datang kepada MDA nak tanya macam mana nak dapatkan halal apa semua itulah. So kita memberi perkongsian, consultation, training, dan kita bekerjasama juga dengan JAKIM untuk mendidik ataupun memberi training ya kepada pihak auditors ya. Maknanya mula-mula tu nak terima tu memang dia kata banyaklah rungutan ke? Rungutan macam rungutan kan. Dia kata macam tak payah kot benda ni nak kena ada halal dia kata. Tapi bila dah difahamkan dengan trainers berkenaan dengan kepentingan dan juga kebaikan adanya pensijilan halal tersebut, maka boleh diterima dengan hati yang terbuka dan juga minda yang sihat begitu ya. Baik. Sikitlah satu soalan kan untuk penambahbaikan ke ataupun satu tambah baik kepada ilmu kita pada malam ini. Biasanya kalau orang kata makanan ke kan,
perubatan sekalipun yang dimakan, yang disapu, bila mana ada logo halal ni, dia kata jadi satu marketing. Jadi satu dia kata macam orang lebih memilihnya ada logo halal ni, dia kata untuk makanan. Adakah dalam peranti perubatan ni juga ada macam itu? Adakah mereka yang dah ada dalam industri, pemain-pemain industri pun kata dah ada logo halal, CJ halal ni, jadi mudahlah orang nak terima benda ni? Ada tak macam tu, Tuan? Betul, Azrin. Maknanya jadi dari segi itu kita kata yalah, mencari halal tu wajib. Itu jelas. Ya, betul. Bila pensijilan tadi, macam kita bincangkan dengan Puan Sabiah maklumkan tadi, pensijilan halal ni bukan mandatori, bukan kata kewajipan. Tapi apabila ada pihak yang memerlukan, jadi mereka kata, contoh, saya boleh declare kata produk saya halal, tapi siapa yang nak sahkan? Jadi mesti kena ada pihak tiga yang berautoriti, seperti JAKIM. Jadi maknanya kita akan menilai, maknanya bila kita cakap pensijilan tadi bukan hanya dari bahan mentah, itu yang pertama. Termasuk proses dia, orang yang buat, kebersihannya, dari segi kawalan tu lagi. Maknanya dari segi semua segi, dan termasuk keselamatan dan orang kata dia punya fungsi dia berfungsi, itu kita dah lihat secara holistik. Jadi itu bila dia dapatlah logo halal itu menyatakan produk tadi memenuhi keperluan-keperluan tadi. Perundangan di Malaysia termasuk juga. Jadi maknanya bila begitu, itu sebab kenapa bila ada tagline, bila ada logo halal lebih mudah. Bila logo halal orang kata lebih premium. Ada logo halal orang takkan persoalkan sebab apa, semua itu telah diambil kira. Itulah kita kata kenapa kelebihan yang ada logo halal ni memberi satu benefit ataupun nilai tambah berbanding, maknanya kalau misal kata ini you ada dua jenis produk, satu yang tak ada logo halal, satu ada logo halal. Kenapa orang pilih yang ada logo halal? Sebab dia begini-begini, dia kualiti pun terjamin. Itu sebab tu ada istilah tu halalan thayyiban. Kan? Halal itu diyakini, halal itu keyakinan, dan juga thayyiban itu kebaikan. Baik. Okey, sebenarnya banyak kita kongsikan pada malam ini berkenaan dengan kefahaman kita berkenaan dengan peranti perubatan, kenapa perlunya sijil halal untuk kita mudah menerima perkara tersebut, kan? Baik. Ada lagi kita nak kongsikan selepas ini, tapi kita nak beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama My Halal. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1443 Hijrah bersamaan tahun 2022 Masihi dibawakan secara langsung dari Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor, Johor Bahru pada 12 Jun hingga 17 Jun 2022. Orang ramai dijemput hadir. Tabung haji bersedia bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama menyantuni tuan-tuan dan puan-puan sebagai tetamu Allah pada tahun ini. Teruskan doa, semoga Allah mempermudahkan segala urusan-urusan kita dari sekarang semasa di Tanah Suci, dan insya-Allah kita kembali sebagai orang yang lebih baik, lebih soleh dan muslih untuk membantu juga masyarakat sekelilingnya. Mewarnaimu hanya di TV1. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita pada malam ini untuk My Halal. Perbincangan berkenaan dengan peranti perubatan, mengapa perlu halal. Sebenarnya saya kalau tengok jam dan juga wajah saya memang rasa tak puas lagi dengar berkenaan dengan peranti perubatan ni, sebab ialah benda yang baru kita nak belajar, benda yang baru kita nak pendengarkan kepada penonton-penonton, nak fahami itu memang perlu kerana ia adalah satu juga perkara yang patut
patut kita fahami untuk dapatkan pengiktirafan halal dan juga daripada sudut keselamatan dari MDA sendiri. Baik, Hanim, silakan. Ada soalan? Kalau Azrin tak puas, saya rasa soalan panas saya masih belum habis. Belum habis lagi ya? Panel kata cepatlah habis. Okay. Dan ini soalan untuk Tuan Fakhruddin. Bagaimana pula JAKIM membuat kaedah penilaian kepada pemain industri untuk medical device ini, Tuan Fakhruddin? Baik, terima kasih, Hanim. Seperti yang kita dah bincangkan pada sejak awal, maknanya dari segi dokumentasi itu yang pertama. Jadi kita menilai dokumentasi, maknanya pertama kena berdaftar dari segi MDA sendiri. Yang kedua maknanya syarikat tu mestilah berdaftar dengan SSM dan sebagainya. Lepas tu dari segi produk yang dimohon tu mestilah menepati kriteria lah. Kalau katakan produk tu tak sesuai, kita pun tak layak untuk dimohonkan. Jadi apabila kita kata dengan proses pensijilan termasuk dokumen, dan kita bila selesai peringkat dokumen dan dia telah membayar charge untuk pensijilan, kita akan pergi ke lapangan. Pergi ke lapangan maknanya kita menilai dari segi apa yang telah dimaklumkan, cara penghasilan, cara penyimpanan, cara orang kata dari segi bahan-bahan yang digunakan, termasuk juga bahan alat bantuan proses. Contoh, macam kita kata tadi buat needle ataupun besi-besi ataupun yang digunakan untuk sokongan. Walaupun benda tu besi, tapi kita harus ingat bila besi ni dia ada yang perlu dipotong, ada perlu digilap dan sebagainya. Jadi dia panas, dia memerlukan satu pelincir. Contohnya lubricant. Bila cakap pelincir ni, kemungkinan digunakan pelincir daripada sumber bahan-bahan yang haiwan. Yang walaupun kita besi tadi kita clear, tapi di segi part tadi digunakan katakan lemak haiwan, menyebabkan produk air tadi tidak menepati keperluan pensijilan. Jadi nak kita kata tadi besi, tapi kita kena faham ada bahan alat bantuan lain. Maknanya adakah daripada sudut nak audit ataupun nak pergi tengok tu, dia tengok juga daripada bahan-bahan sampingan tu? Termasuk. Jadi walaupun bantuan proses tadi dia simpan macam mana untuk menghilangkan karat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu dia ambil kira. Dan contoh, kalau lah misalnya kata kami ada keraguan, contoh bahan tadi saya jumpalah pelincir tadi yang tak dapat dibuktikan dari segi bahan-bahan mentah tadi, kami akan ambil sampel tadi, kami akan hantar kami punya makmal di NSTEC contohnya, kami ada makmal halal untuk menguji kaji sama ada bahan pelincir tadi bersumberkan lemak haiwan ataupun tidak. Kalau ada lemak haiwan apa? Jadi nak ceritakan tadi ni, bukan hanya nak tengok dokumen, keseluruhan. Prosesnya agak panjang. Okey. Panjang tu dia mungkin kita nampak maknanya dia tengoklah dari segi kompleksiti dia, tapi sebenarnya tidaklah panjang mana. Maknanya dia kalau misal kata syarikat tu dah memang dah faham keperluan-keperluan tadi, benarnya cepat sebenarnya ni. Terutamanya kalau misal kata pembaharuan, tak perlulah kita nak semak balik dan sebab mungkin dia ada satu kita panggil senarai putih. Maknanya future nanti kalau syarikat ni memang kompeten, halal komitinya bagus, dia tidak ada pernah melakukan kesalahan, kita akan masuk dalam senarai putih di mana kalau dibuat pembaharuan tak ada perubahan apa-apa, bahan masih sama, dan mungkin once dia dah kita semak buat pembayaran mungkin dalam tempoh 3 hari ataupun seminggu dah dapat kelulusan. Walau bagaimanapun pemantau pengawasan tetap dijalankan. Itu nak cakap lama tadi. Itu daripada sudut JAKIM, daripada bahagian JAKIM. Untuk MDA sendiri mungkin penghujung ni kita nak tahu juga, sebab peranti perubatan halal ni dia adalah satu produk yang juga termasuk dalam kategori kritikal. Sebab bila mana dia sampai kepada pengguna, dia adalah satu perkara yang tidak ada kompromi. Nampak tegas di situ, tidak ada kompromi. Jadi bagaimana pihak MDA dan juga Puan Salbiah sendiri melihat adakah pengeluar ni dia menepati apa yang dimahukan oleh MDA daripada sudut keselamatan dan juga daripada JAKIM sendiri daripada sudut halalnya itu? Silakan. Ya, untuk mana-mana peranti perubatan yang hendak berdaftar dengan MDA, dia tak ada kompromi lah. Maksudnya setiap peranti perubatan yang hendak dipasarkan, nak digunakan memang kena berdaftar. Okey, jadi kita akan tengok aspek safety. Kalau produk dia dikata boleh merawat sekian-sekian penyakit, dia kena ada pembuktian. Ya? Dia tak boleh overclaim? Tak boleh. Dia tak boleh claim without ada pembuktian. Kena ada bukti evidence, testing lah, apa standards ke digunakan ya, untuk membuktikan
produk tu memang seperti mana yang diisytiharkan untuk kegunaannya. Okey, dan selepas melalui penilaian-penilaian tersebut barulah kita luluskan. Okey, jadi bila bawa ke JAKIM dah tak perlulah lihat kan dari aspek tersebut. Sebab dari segi aspek keselamatan apa kita ada banyak elemen-elemen yang kita tengok yang itu memerlukan kepakaran lah. Jadi dari situ kita bila kita pas kepada JAKIM untuk persijilan tu pihak JAKIM dah yakin lah Pak yang Thayyiban tu dah settle lah. Baik, jadi Hanim dan juga penonton dapat kita fahami di sini yang mana dalam isu ini ataupun dalam proses ini dia kena documentation dan juga presentation mesti sama. Kalau tidak, adalah beberapa benda yang tak lepas ke situ kan daripada sudut JAKIM sendiri dan juga MDA sendiri. Jadi mungkin kata-kata dari Tuan Fakhruddin sendiri, saranan kepada pengeluar yang sedang menyaksikan dan juga penonton yang sedang menyaksikan kita pada ketika ini untuk dapatkan produk peranti perubatan halal ni, bagaimana kaedahnya? Silakan yang terbaik. Baik, terima kasih. Jadi secara kesimpulannya, tadi kita dah bincang perlu ataupun tidak, kita tahu ada keperluan. Tapi tidaklah kata wajib. Mana wajib tu maksud dia pemohon nak mohon atau tidak. Tapi dari segi apa yang kita katakan tadi, seperti maqasid syariah juga menyatakan keperluan kita menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal sebagainya. Jadi antaranya adalah menjaga nyawa tadi. Jadi di situ ada kewajipan bagi kita untuk kita maknanya untuk menjaga nyawa tadi jadilah termasuk perubatan, termasuk juga peranti perubatan. Jadi oleh itu kita ada pilihan sebenarnya. Jadi saya mohon termasuk pengeluar di luar sana, mohonlah persijilan tapi pastikan dilayak untuk kata memberi satu pilihan kepada pengguna seperti saya. Misal kata kita tak naklah yang kita tak sihat apa, tapi maknanya kalau kita ada perlukan sesuatu macam tadi implan gigi, saya nak mencari, kalau boleh saya nak mencari yang halal lah. Betul. Itu maknanya secara umum, dan pastikan mencari yang telah mendapat pensilan halal Malaysia. Baik, sebulat suara pada malam ini saya ucapkan terima kasih kepada kedua panel kita yang memberikan pencerahan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan peranti perubatan, mengapa perlu halal. Jawapannya perlu halal untuk keselamatan kita sebagai pengguna dan juga untuk kejayaan sebagai seorang pengeluar produk halal. Baik, jadi untuk penghujung saya serahkan kepada Hanim untuk penutupnya, silakan. Baik, terima kasih Azrin dan juga Puan Sabir dan Tuan Fakhruddin. Terlalu banyak maklumat yang kita dapat pada malam ini dengan tajuk peranti perubatan mengapa perlu halal. Dan untuk pengguna ataupun penonton yang nak dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh layari laman web JAKIM untuk melihat apakah yang dimaksudkan dengan peranti perubatan halal ini. Terima kasih kepada penonton yang menonton sehingga ke akhir rancangan. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri My Halal JAKIM setiap Jumaat 9 malam hanya di TV1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rancangan itu tadi dibawa khas oleh QSR Brands Malaysia Holding Berhad.